sejahtera, selamat tengah hari. Dah pukul 1 lebih, Siti baru siap masak. Ini ayam belado. Aswad nak makan, tak tahulah, baru try buat kan. Tengok yang orang masak-masak biasanya ada dari hijau, tapi tak ada, saya tak beli, pakai mana ada je lah. Ayam belado, tapi saya tak buat video lah, nak cepat sebab hari ni lambat sangat-sangat. Lauk lain, ini pula sup kaki ayam. Sup kaki ayam yang tekak dia sakit, dia ada kat rumah lagi. Jadi digandingkan dia dengan ayam goreng lah untuk dia. Sup kaki ayam, tak clear lah pula. Okey, tu dia sup kaki ayam. Siti buat simple je. Dan juga kari kepala ikan air. Siti buat sebelah je sebab Alung dia nak makan kuah je, jadi buat sebelah je lah. Dan juga goreng ayam dan ikan macam tu je, simple-simple je saya buat. Senang, mudah. Sini pun kita buat semua benda, kita tak buat video sebab kita pernah tunjuk 2 hari kan masak. Ini goreng ikan kalau nak makan nasi. Macam ni lah jadi seorang ibu. Hari ni okey sikit badan Siti. Kalau tak dengar, sorry lah ya. Jadi bolehlah masak. Kalau tak, kita paksa beli lah kedai, masak je nasi kat rumah macam tu lah. Masak simple-simple macam ni. Pagi-pagi Siti rasa macam badan sedap sikit. Itu yang bagi saya lauk, masak. Cik suami ni tak balik tengah hari sebab kerja jauh lah macam tu. Okey, ni ayam goreng untuk Angah lah. Nak makan. Suat nak makan nasi. Dah siap dari tadi lagi. Dia tak makan nasi. Dah pukul 1 lebih dia makan nasi. Pagi makan nasi, tengah hari nasi, malam nasi. Nasi. Satu hari boleh hilang semua. Tu dengar dia masakkan lauk tadi, 1 hari je boleh hilang. Dia cakap tak tahulah pedas ke tidak sebab Siti lidah tak berapa sedap lagi. Kita nak siapkan lauk Alung. Dah cukup masak semua. Ada rasa dulu mak tak tahu. Dah rasa. Mulut mak tak rasa. Pedas tak tahu ya. Tahu tak apa. Tengok muka dia. Pedas. Tengok muka dia. Pedas. Pedas sangat. Kurang. Apa yang kurang? Dia macam tengah-tengah. Dia rasa pedas. Lepas tu makan dengan nasi tak pedas lah. Tak mana pedas dengan yang kepuk? Yang kepuk lagi pedas. Tak tahulah, dia tak makan lagi. Dia makan gitu je. Rasa tak masing? Rasa manis banyak. Dah pedas. Dia pedas. Mak tak isi gula pun. Tak tahu. Tapi kamu nampak macam ada sikit manis. Tak, mantap kicap sikit, takut pedas sangat. Boleh tak? Boleh. Nak makan nasi tu ni? Sekejap lagi. Saya cuma tak tahu. Itu je yang sempat Siti masak lah. Untuk anak-anak. Buat masa badan rasa segar ni, kita buat lah. Kalau tak agak susah agak Siti kan. Okey dah, sampai sini. Jangan lupa like, subscribe, support Siti di video-video seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.